Dia managing director lah pada ENC. Yusti semua biasa. Okey. Saya suka mengingatkan pertama sekali keselamatan. Saya suka mengingatkan keselamatan perjalanan dari kita dapat dikecilkan apa yang kita lakukan. Nombor dua, saya juga suka mengingatkan pasal perjalanan penyerahan dokumen hari ini. Border pass kita yang kita masuk di Danau sekarang diserahkan berserta dengan pengisytiharan kenderaan custom declaration. Dan saya nak dapat ni kalau boleh, kalau tak confident, buka balik tengok pasport. Kod terletak mana-mana bawah katil, tadi tu bawah katil. Okey. Nombor tiga, saya nak mengingatkan tuan-tuan juga, pas sampai kat Laos nanti, kita macam ikut semak lah. Mana orang parking kat situ kita ikut. Lepas tu yang ketiga, siapa yang belum serah dokumen, aku rasa bel semua. Yes. Okey. Yang tadi saya bagi untuk simpan untuk keluar. Masuk dah pernah kan tadi. Yang tadi tu masuk ke Thailand. Masuk ke Thailand balik. Okey. Duit semua dah serah kat saya. Saya mula perlukan. Lepas ni kita kena seminyak memang seram. Dan last sekali saya nak ingatkan tuan-tuan, sekali lagi kalau suka masa kita kat keluar lapangan kat laut, mungkin kita berjalan malam, exit light dia buka automatik, tak payah dulu. Sebab memang kita tak dapat. Macam saya duduk sleeper, memang saya tak nampak sebab saya kena ambil jauh, saya ambil jarak. Kalau saya dekat, saya takut saya tanggal flag. Tapi sini tak kalah bandar. Okay? Dan Toki-Toki, saya nak ingatkan Toki-Toki ada yang tak charge. Toki charge apa? Yeah, we're moving out shortly. You're going out now. Going out. One more lah. Okay. Jomlah kita jalan. Okay.